Oh, menarik. Seluruh tamadun tidak musnah malam tadi. Betul itu. Selepas 39 hari bertempur, Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu dalam perang dengan Iran. Namun, gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran bukanlah permulaan yang menjanjikan untuk rundingan. Mungkin tembakan akan dihentikan, tetapi tafsiran bersama negara itu mengenai gencatan senjata adalah bercanggah dan kita tidak sepatutnya beranggapan bahawa semuanya telah selesai. Jadi hari ini, mari kita lihat masalah asas yang dihadapi oleh apa yang dipanggil gencatan senjata ini. Kemudian, kita boleh melihat beberapa sebab untuk optimisme mengapa tembakan tetap akan dihentikan. Satu melibatkan Trump mempelajari realiti di medan perang dan satu lagi mengenai peluang asas para penunjuk perasaan untuk muncul semula. Tetapi mari kita mulakan dengan gencatan senjata itu sendiri. Anda mungkin masih ingat, beberapa hari lalu, media menjadi kecoh tentang Trump yang akan meletupkan loji kuasa dan jambatan Iran pada hari Selasa, sekiranya Iran tidak membuka laluan di Selat Hormuz. Menjelang pagi Selasa, ia bertukar menjadi persoalan tentang seluruh tamadun yang akan musnah. Ada sesuatu yang boleh diperkatakan tentang reaksi media terhadap perkara ini, termasuklah tanggapan bahawa ancaman semata-mata sudah cukup untuk menghalang sebarang perjanjian daripada berlaku. Tetapi saya akan tangguhkan perkara itu sekurang-kurangnya sehingga esok. Selain daripada peringatan yang tidak begitu halus bahawa ini masih tergolong dalam kategori perkara yang Donald Trump katakan. Nah, lihatlah. Nampaknya ia tidak menjadikan perjanjian itu mustahil. Sebenarnya, semua ini telah terhenti. Sekurang-kurangnya buat masa sekarang. Ini adalah hantaran Trump dari Truth Social yang mengumumkan jeda dalam peperangan. Bahagian utama adalah petikan. Tertakluk kepada Republik Islam Iran bersetuju untuk membuka Selat Hormuz sepenuhnya, serta-merta dan dengan selamat. Trump bersetuju untuk menangguhkan pengeboman dan serangan ke atas Iran selama 2 minggu. 2 minggu? Di mana aku pernah dengar itu sebelum ini? Apa-apa pun, lompat ke bahagian tengah Amerika Syarikat, petik menerima cadangan 10 perkara daripada Iran dan percaya ia adalah asas yang boleh digunakan untuk berunding. Jadi apakah cadangan 10 perkara itu? Anda mungkin tertanya-tanya? Soalan yang bagus. Anda mungkin fikir, mudah sahaja untuk Iran mengeluarkan 10 perkara utama itu. Tetapi tidak. Media rasmi Iran telah menerbitkan ringkasan tuntutan tersebut yang termasuk penghapusan semua sekatan terhadap Iran dan tentera AIS berundur sepenuhnya dari Timur Tengah. Yang kedua, itu tidak akan berlaku. Amerika Syarikat tidak akan melemahkan dirinya di rantau itu, terutamanya dalam era yang kacau seperti sekarang. Sukar juga untuk membayangkan bahawa Iran akan terlepas sepenuhnya daripada semua sekatan ekonomi. Tetapi, itu hanya menyentuh masalah sebenar. Versi ringkasan dalam bahasa Farsi menyatakan bahawa Amerika Syarikat akan menerima hak Iran untuk memperkaya uranium. Beginilah kisah ini bermula pada Jun lalu, dan saya tidak fikir Rumah Putih akan bersetuju dengan perkara itu. Secara taktikal, sukar juga untuk memahami bagaimana Iran mengharapkan untuk membina tapak baru bagi tujuan pengayaan, memandangkan pertahanan udaranya kini hanyalah bayangan berbanding 6 minggu lalu. Dan tidak, menembak jatuh sebuah F-15 tidak mengubah perkara itu. Tidak apabila pengebom siluman B-2 masih boleh melaksanakan misi itu juga. Tetapi masalah terbesar ialah 10 perkara yang dikemukakan Iran termasuk kawalan berterusan Iran ke atas Selat Hormuz, perkara yang menjadi syarat utama gencatan senjata itu. Ini sama sekali tidak boleh diterima oleh Amerika Syarikat. Dan walaupun sesuatu yang pelik berlaku di mana Trump secara khusus menerimanya, mungkin kerana dia mahu meninggalkan masalah itu kepada Eropah, sukar untuk dipercayai bahawa ia akan diteruskan oleh mana-mana Presiden Amerika Syarikat yang akan datang. Seperti keadaan sekarang, Iran mengenakan bayaran $2 juta sebagai tol untuk mana-mana kapal yang keluar dari selat itu. Tidak ramai yang menerima tawaran Tehran, tetapi ada juga yang menerimanya. Jika itu menjadi kebiasaan baharu selepas perang berakhir dan trafik kembali seperti biasa, Iran akan memperoleh kira-kira 65 bayaran seperti ini setiap hari. Sepanjang setahun, jumlah itu mencecah $47 bilion. Sebagai perbandingan, KDNK Iran ialah $375 bilion. Sekarang, pengiraan kasar itu mungkin melebih-lebihkan jumlah bayaran yang akan diperoleh Iran. Sebagai contoh,
Boleh dibayangkan bahawa kapal tangki yang dipenuhi minyak Iran akan dikecualikan. Lalu lintas juga tidak akan kembali sepenuhnya seperti biasa kerana kapal tangki yang keuntungannya tipis akan mencari tempat lain untuk menjalankan urusan mereka. Sehubungan itu, jika $2 juta adalah apa yang Iran boleh kenakan semasa waktu perang, tol yang boleh dikenakan secara maksimum akan menurun dengan ketara pada waktu aman. Walau bagaimanapun, ia tetap akan menjadi keuntungan besar untuk Iran. Maksudnya, sesuatu perlu berubah dalam hal ini. Walaupun banyak ulasan mengenai perkara ini, perlu diingat bahawa Amerika Syarikat tidak bersetuju dengan 10 perkara Iran. Hantaran Trump hanya mengatakan bahawa ia adalah asas yang boleh digunakan untuk berunding. Kenyataan Menteri Luar Iran yang dimuat naik tidak lama kemudian membincangkan pelan 15 perkara Amerika dan pelan 10 perkara Iran sebagai asas bersama untuk rundingan. Lucu memandangkan betapa bercanggahnya mereka. Seiring dengan tema itu, mesej Menteri Luar juga menyatakan bahawa, petikannya, untuk tempoh 2 minggu, laluan selamat melalui Selat Hormuz akan dapat dilakukan melalui penyelarasan dengan Angkatan Bersenjata Iran dengan mengambil kira had teknikal. Ini bercanggah dengan pendirian Trump yang mahukan, petikannya, pembukaan selat secara lengkap, segera dan selamat. Untuk menambah lagi kekeliruan, Majlis Keselamatan Iran melalui media kerajaan mengeluarkan satu kenyataan yang mengatakan bahawa Amerika Syarikat telah bersetuju dengan pelan 10 perkara Iran. Bercanggah dengan kenyataan Menteri Luar, mungkin menunjukkan bahawa terdapat perpecahan dalam Iran yang mungkin akan berlaku secara terbuka dalam beberapa hari akan datang. Sebenarnya, perkara itu sudah pun bermula di pihak Trump apabila beliau mempertikaikan kesahihan mesej Majlis Keselamatan Iran mungkin menunjukkan bahawa Amerika Syarikat hanya mengiktiraf sebahagian daripada kerajaan Iran sebagai mempunyai hak untuk berunding. Dan untuk menambah lagi kekusutan, media rasmi Iran secara berasingan mengeluarkan satu lagi kenyataan mengatakan bahawa Iran dan Oman akan bersama-sama mengenakan bayaran untuk laluan melalui selat itu semasa gencatan senjata. Sekali lagi, itu bertentangan dengan pembukaan selat yang lengkap, segera dan selamat. Secara keseluruhannya, semua ini mengabaikan hakikat bahawa pembukaan selat itu bukan bergantung kepada sama ada mana-mana pihak mengatakan ia dibuka atau tidak. Ia bergantung kepada sama ada syarikat perkapalan percaya bahawa kapal-kapal mereka selamat semasa melalui kawasan tersebut. Sesuatu yang kita perlu tunggu dan lihat dahulu. Satu perkara terakhir mengenai gencatan senjata. 2 minggu memang tidak cukup untuk menyelesaikan semuanya. Purata tempoh antara permulaan gencatan senjata dan penyelesaian muktamad dicapai adalah kira-kira 10 bulan dan masih lagi 4 bulan walaupun jika anda ketepikan pensilan sejarah. Jadi, saya anggap 2 minggu itu lebih sebagai tempoh bertenang. Ia sama ada akan diperbaharui dalam 2 minggu atau perang akan bermula semula. Adalah jarang berlaku dalam sejarah untuk satu perjanjian muktamad dimeterai pada waktu itu. Baiklah. Semua itu nampak seperti tafsiran negatif terhadap gencatan senjata. Jadi mari kita beralih kepada beberapa perkara tentang mengapa anda boleh bersikap optimis bahawa sesuatu akhirnya boleh berkekalan. Ingat, perang adalah hasil daripada kegagalan rundingan. Peperangan itu mahal. Jadi itu memberi setiap pihak insentif untuk merundingkan penyelesaian yang setara dengan hasil yang dijangka daripada perang, tetapi tidak mendatangkan sebarang kos kepada mana-mana pihak. Jadi, jika kita mahu menjelaskan mengapa peperangan berakhir, kita perlu terlebih dahulu menjelaskan mengapa pihak-pihak tersebut tidak dapat mencapai penyelesaian melalui rundingan. Kemudian, kita perlu menjelaskan apa kesan pertempuran sepanjang tempoh itu dalam mengatasi halangan kepada rundingan. Baru semalam, terdapat satu laporan panjang daripada New York Times mengenai keputusan akhir Trump untuk memulakan peperangan itu. Saya ingin berpegang kepada gambaran umum tentang apa yang berlaku dan bagaimana ia berkaitan dengan kemungkinan penamatan peperangan, walaupun kita akan kembali kepada cerita yang lebih panjang itu pada masa lain. Pada 11 Februari, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah melawat Rumah Putih dan membentangkan hujahnya mengapa Amerika Syarikat akan mendapat manfaat jika memulakan peperangan terhadap Iran. Inti utama ialah kedua-dua perubahan rejim dan pemusnahan keupayaan ketenteraan Iran adalah sesuatu yang boleh dicapai. Iran tidak akan mampu menutup Selat Hormuz sebagai tindak balas dan kerosakan kepada sekutu-sekutu Amerika Serikat di rantau itu akan menjadi minimum. Anda mungkin ingat bahawa Trump kelihatan bersemangat untuk memulakan serangan pada bulan Januari. Tetapi,
Sekutu-sekutu di rantau itu berhujah bahawa beliau perlu menunggu supaya lebih banyak pertahanan dapat disediakan. Sekarang beliau mendapat isyarat daripada rakan-rakan serantau untuk bertindak. Trump meminta komuniti risikan AIS menyelidik penemuan tersebut dan menyediakan laporan pada keesokan harinya. Ia terdiri daripada 4 soalan. Tentang kemungkinan membunuh Ayatollah. Ya, itu akan menjadi mudah. Tentang melumpuhkan keupayaan Iran untuk memproyeksikan kuasa dan mengancam jirannya. Ya, itu juga akan menjadi mudah. Tentang mencetuskan kebangkitan rakyat di dalam Iran. Itu adalah satu kemungkinan, tetapi tiada cara untuk menjaminnya. Dan ia tidak sepatutnya menjadi objektif yang dinyatakan secara terbuka dalam peperangan itu. Tentang memulakan penggulingan rejim secara menyeluruh. Sekali lagi, itu adalah satu kemungkinan, tetapi ia tidak mungkin berlaku dan ia tidak sepatutnya menjadi objektif yang dinyatakan secara terbuka dalam peperangan itu. Tiada salah faham bahawa penilaian Israel adalah tepat, sekurang-kurangnya di pihak kabinet. Pengarah CIA John Ratcliffe menggambarkannya sebagai sesuatu yang mengarut. Dalam peranannya sebagai penasihat keselamatan negara, Marco Rubio menggambarkannya sebagai sinonim untuk najis lembu jantan. Maaf Marco, tetapi ini adalah rancangan keluarga tentang peperangan. Sekarang, jika anda mentafsirkan perdebatan di dalam Rumah Putih sebagai perdebatan tentang cara membuat keputusan dalam keadaan ketidakpastian yang masih wujud, pelbagai pihak akan memberikan pendapat yang berbeza tentang strategi terbaik untuk bergerak ke hadapan. Seseorang seperti Naib Presiden J.D. Vance yang tidak terlalu mementingkan hasil antarabangsa akan mengatakan bahawa peperangan ini tidak berbaloi dengan risikonya dan itulah sebenarnya pendirian beliau. Tetapi seseorang seperti Trump yang mempunyai kecenderungan yang lebih agresif walaupun bertanding sebagai presiden dengan platform neo-isolationisme mungkin melihat maklumat risikan yang sama dan memutuskan untuk berperang. Sama ada risiko itu berbaloi dengan ganjaran bergantung kepada sejauh mana anda menghargai ganjaran tersebut. Apapun, apa yang boleh menyelesaikan peperangan ialah penjelasan tentang apa yang sebenarnya akan dihasilkan oleh peperangan itu. Iran menolak tuntutan awal Amerika Syarikat kerana kerajaan Republik Islam itu percaya bahawa mereka boleh mendapatkan hasil yang lebih baik daripada apa yang dinilai oleh risikan terbaik Amerika Syarikat. Jadi kedua-dua pihak berperang untuk seketika. Dan kemudian mereka mencapai persetujuan apabila komuniti risikan Amerika Syarikat mengemaskini maklumatnya dan menurunkan jangkaannya selaras dengan apa yang difikirkan oleh kerajaan Iran pada asalnya. Itu adalah sebab untuk kita berasa optimis tentang bagaimana satu gencatan senjata boleh bertukar menjadi penyelesaian jangka panjang dan jika bukan yang ini, maka mungkin tidak lama selepas itu. Sementara itu, terdapat satu lagi perspektif yang juga memberi sebab untuk kita berasa optimis. Ingat bahawa komuniti perisikan percaya bahawa perubahan rejim adalah mungkin pada permulaan perang, walaupun ia bukan hasil yang berkemungkinan tinggi. Saya rasa ada godaan untuk menolak perkara ini sebagai faktor pendorong perang berdasarkan penilaian itu. Tetapi, itulah bukan cara pengiraan ini berfungsi. Hakikat bahawa protes popular masih mungkin berlaku, katakanlah walaupun peluangnya 25% atau sedikit lebih rendah, tetap memberi kesan besar terhadap apa yang Amerika Syarikat boleh harapkan untuk dicapai dalam perang itu. Dan walaupun peluang sebenar jauh lebih rendah daripada itu, katakanlah 10%. Ia mungkin hanya 10% kerana kerajaan Iran terpaksa berusaha begitu keras untuk menindas gerakan protes tersebut. Itu, pada gilirannya, telah menjadikan Iran lebih terdedah kepada serangan Amerika Syarikat. Tetapi masalah utama ialah peluang sebenar penunjuk perasaan untuk menggulingkan kerajaan itu bersifat sementara dan oleh itu, kuasa paksaan AESE akan berkurangan dari masa ke masa. Itu mengatasi daya tarikan untuk merundingkan penyelesaian bagi mengelakkan kos peperangan. Apa yang anda boleh dapatkan daripada Iran kemudian, apabila protes sudah tidak lagi menjadi pilihan, mungkin lebih teruk daripada berperang sekarang. Jadi, apa yang mengakhiri peperangan ialah berakhirnya kemungkinan berlakunya pemberontakan. Terdapat pelbagai kebocoran risikan dalam beberapa minggu lepas yang menunjukkan bahawa peluang ini memang sudah tertutup. Jika kuasa paksaan Iran kini akan kekal statik, maka tidak lagi ada keperluan mendesak untuk berperang dan kita sepatutnya mencapai penyelesaian. Sekali lagi, saya tidak tahu sama ada gencatan senjata yang khusus ini akan berkekalan dalam jangka masa panjang. Tetapi jika bukan yang ini dan peluang para penunjuk perasaan memang telah merosot, mungkin ia akan berlaku pada gencatan senjata yang seterusnya selepas beberapa butiran diselesaikan. Jadi,
Apakah kesimpulan utama kita untuk hari ini? Gencatan senjata, seperti yang dibentuk sekarang, agak bercelaru, penuh dengan percanggahan dari kedua-dua pihak dan syarat-syarat yang sepatutnya mereka persetujui buat sementara waktu pun masih belum dipersetujui. Namun begitu, kita mungkin boleh bersikap optimis tentang pengakhiran perang ini jika punca asalnya adalah penilaian berlebihan Amerika Syarikat terhadap hasil perang tersebut dan kini mereka sedar bahawa tanggapan itu silap. Begitu juga jika Rumah Putih memulakan perang untuk mengambil kesempatan apabila kerajaan Iran terganggu dengan penunjuk perasaan dan kini protes itu tidak lagi boleh dilakukan, maka tiada keperluan untuk meneruskan perang tersebut. Saya percaya ini adalah hari ke-40 berturut-turut bagi saya sekarang. Dan mungkin kita akan sampai ke satu ketika di mana keadaan akan menjadi cukup perlahan sehingga saya boleh kembali kepada beberapa kandungan forum yang lebih panjang yang telah saya tangguhkan sebelum ini. Semoga dewa-dewa keamanan mengizinkan. Sementara itu, tonton arsip Siri Perang. Dan jika anda menikmati video hari ini, sila suka, kongsi dan langgan dan kita jumpa lagi nanti. Jaga diri.